Ya, dan ada masih lagi bersama kami dalam Baiklah, sekarang ni kita teruskan ke segmen yang berikutnya, iaitu segmen tajuk lagu popular. Okey, segmen ini dia macam ni. Kita akan berikan nama penyanyi popular ataupun kumpulan popular kepada setiap peserta. Maknanya adik-adik akan dapat nama penyanyi yang berlainan setiap orang. Dan dalam masa 15 saat sahaja, adik-adik perlu bagi tahu 5 tajuk lagu popular untuk artis tersebut. Jadi kalau tahu tu, cepat-cepatlah bagi tahu dekat Kak Syah 5 tu. Dan kalau contohnya hanya 3 saja yang betul, bermakna lagi 2 lagi jawapan tu, peserta lain boleh bagi tahu. Boleh curi lah markah dia tu. Jadi dah bersedia? Ya. Apa lagi? Okey, jadi sekarang ni jom kita ke peserta yang pertama. Kita bersama dengan Alia. Jadi Alia, untuk 15 saat anda perlu cari 5 tajuk lagu popular untuk artis yang bernama Elsa. Dan 15 saat bermula daripada sekarang. Baju biru. Boleh tak betul Pian? Hanya padamu. Agak satu. Layan Pian. Lupa si berindu. Semua dah super gemilang. Okey, masa dah pun tamat. Ayah ada berjaya menjawab 4 soalan. Hanya satu lagi jawapan yang kita perlukan. Ada tak peserta yang nak jawab? Sangat. 9. Betul. Untuk Alia. Dan sekarang ni kita ke peserta yang kedua. Untuk Fikri, anda perlu beri saya 5 tajuk lagu popular untuk penyanyi yang bernama Siana Singh. 15 saat dari sekarang. Kekal mawar merah buatmu. Manakan shadow. Mana baiklah. Lagi? Ucap kasih. Lagi? Lagi orang. Dah habis masa. Cantik nak kasih satu lagi. Okey, cuma ada 3 jawapan yang betul, Fikri. Namanya 2 tajuk lagi. Ada peserta yang tahu? Oh, okey. Silakan. Putus terpaksa. Anggapanmu. Betul! Okey, Intan. Jangan seronok sangat. Sebab untuk Intan, kita nak Intan cari 5 tajuk lagu popular untuk artis yang bernama Whitney Houston. Adik kau, cari 15 saat dari sekarang. Honest nothing. If you had my love, walk with me. The greatest love of all. Just do it. No, I will always love you. Or say my name. Habis masanya pun tamat. Intan, awak berjaya menjawab Sang. 3 jawapan yang betul. Ini maknanya 2 lagi tajuk lagu yang perlu diberikan. Siapa yang nak jawab? Try. Okey, silakan Alia. The greatest love of all. Dah disebut tadi. One moment in time. Okey. Oh, if you had my love. Salah. Ada 1 jawapan yang betul untuk Alia. Adalah I look to you. Itu dia tajuk yang kita cari. Tapi apa kata kalau kita berhenti rehat seketika, kembali lagi bersama kami dalam Lagu. Ya, dalam masih lagi bersama kami dalam Lagu. Inilah segmen yang paling saya nanti-nantikan sebab kita bersama dengan Papa Jaafar. Papa, apa khabar Papa? Baik kan? Papa. Sihat-sihat orang tua. Tapi saya ada satu soalan yang betul-betul nak Papa jawab dengan saya. Jangan tipu-tipu Apa? Macam mana Papa boleh kekal je macam dulu sampai sekarang ni? Macam mana Papa? Hati kita baik. Ya, itu dia. Ikhlas sesiapa. Ikhlas je kan? Dah saya tengok. Hari-hari bersedekah. Walaupun setahun kopi. Wah, itu dia. Itu dia ya. Senyum selalu. Itu Diminta authentic. Okey, itu yang penting. Jadi Papa,
Okey Papa, ini merupakan segmen yang terakhir, di mana segmen ini yang bakal menentukan siapakah yang akan jadi pemenang untuk episod kali ini. Jadi segmen ini dinamakan Dengung Selebriti. Mana lagi pernah dengar Papa berdengung? Ya. Okey, jadi semua bersedia macam mana? Dah bersedia ke? Okey. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu dengung yang pertama. Yang mana? Oi. Okey, silakan Intan. Apa lah? Bukan Alibaba berjalan apa? Pertama untuk Intan. Okey, peserta lain ada tak jawab? Ya, ulangan kan? Lagunya ialah Madu 3. Aduh. Okey, jom Papa kita teruskan dengan lagu yang kedua. Okey, coba tu. Okey, tajuk lagunya apa? Tak dapat. Kekasih awalnya. Okey, Papa, jom kita teruskan dengan lagu berikutnya. No. Okey, silakan Fikri. Dah tua dia mengata dia. Ada tak? Jawapan dia adalah Suzana. aduh. Jom Papa kita teruskan dengan lagu yang keempat. Okey. Na 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 na. Kita pun dah peluhan, saya tak tahu. Nanti yang Ada tak ada yang menjadi okey. Pontianak. nanti aku nak tanya Pontianak ya, dengan cerita Bukan, jawapannya adalah The Young One. The Young One. Okey, kami sangat-sangat berbesar hati dengan hadirnya Papa dekat sini dan mudah-mudahan dapat berjumpa lagi Papa ya. InsyaAllah. Okey, sekarang ni jom kita berehat dulu bersama dengan Papa J.O. hanya di Ini Lagu. Ya, inilah masa yang dinanti-nantikan. Agaknya siapakah yang akan bergelar juara pada episod kali ini? Adakah Alia, Fikri, ataupun Intan, ataupun Kak Syihah? Kita tak tahu, ya kan? Okey, baiklah. Tapi sebelum tu Kak Syihah nak beritahu, yang kalah tu nanti tak payahlah sedih-sedih sebab semuanya pasti dapat duit. Kalau tak nak duit, bagi je kat Kak Syihah. Tak ada masalah kat situ ya. Kita tak payahlah. Kita sekarang ni kena bersedekah. Macam mana Papa cakap tadi? So kalau nak nampak muda, sedekah. Okey, baiklah. Sekarang ni Kak Syihah nak umumkan pemenang untuk episod kali ini adalah beratnya. Sebab pemenang akan bawa pulang plaknya lagu. Ya? Plak ini adalah milik Intan. Ada ucapan ke bagi? Terima kasih Kak Syihah ke apa ke? Terima kasih Kak Syihah. Sama-sama. Cantik Kak Syihah hari ni. Terima kasih. Aduh, gurau-gurau je kan kita kat sini. Apa-apa pun terima kasih untuk semua yang sudi untuk bersama dengan kami di Ilagu. Dan kepada anda yang di rumah, jangan lupa untuk teruskan menonton kuis yang sangat luar biasa ni. Hanya di mana? Kalau bukan di